Ada pentadbir kan. Sila bangun sikit nak tengok kat mana duduk. Pentadbir daerah. Sebab ucapan saya ni nak tuju khas kepada pentadbir-pentadbir. Dengar baik-baik. Kita ingin menegaskan pentadbir tanah di semua peringkat wajib menjadi benteng hadapan, bukan boneka yang diperalatkan. Jangan sekali-kali berkompromi dalam hal yang melibatkan kedaulatan undang-undang negeri. Jangan terpedaya dengan naratif kononnya pencerobohan itu atas nama kebajikan atau perjuangan rakyat. Undang-undang tidak boleh dipilih-pilih untuk dikecualikan mengikut siapa yang bercakap paling lantang atau siapa yang berani menekan atau yang paling banyak menghulur. Pentadbir tanah sepatutnya menjadi perisai negeri daripada sebarang pencerobohan dan salah laku, bukan menjadi pelindung kepada perbuatan terlarang yang dihalalkan dengan alasan retorik. Beta tidak akan sesekali berkompromi jika ada yang mengkhianati amanah dengan menjadi ejen pencerobohan yang terang-terangan mencabar keluruhan undang-undang negeri ini.